cikgu bagi di papan hitam tu, jangan banyak tanya. Nanti cikgu terangkan kalau sempat. Cikgu, bolehkah kita buat aktiviti kumpulan atau puisi ke? Tidak perlu. Fokus nota yang cikgu beri. Nanti senang nak hafal kalau exam. Setiap hari sama aja cikgu, buat pelatihan, buat nota. Lama-lama belajar pun jadi bosan. Sekolah ni bukan tempat untuk seronok, tapi untuk berjaya dan lulus peperiksaan. Baik murid-murid, hari ini cikgu mahu kamu hasilkan poster digital tentang nilai murni dalam kehidupan seharian. Gunakan Canva. Cikgu tidak mahu lagi guna kertas maju. Baik cikgu. Wah cikgu, boleh tambah gambar dan hias sendiri. Saya suka cara ini cikgu. Rasanya lebih hidup dan seronok belajar sebab kita cipta sendiri hasil kerja kita. Betul. Pendidikan sekarang bukan sekadar hafal fakta, tetapi bagaimana kamu guna ilmu untuk membina diri dan masyarakat. Sekarang baru saya paham, belajar untuk hidup, bukan untuk peperiksaan. Tepat sekali. Inilah pendidikan berjiwa pendidik, membimbing dengan ikhlas, bukan tekanan. Pengesan penyakit demam denggi. Kejayaan negara dalam bidang bioteknologi amat membanggakan kita semua. Kemajuan dalam bidang ini telah membantu semua para saintis pengesannya jauh lebih murah berbanding kaedah konvensional. Keadaan ini tidak memerlukan kelengkapan makmal yang mahal. Kamu semua faham? Faham. Cikgu, kalau saya fahamkan konsep saja boleh? Saya nggak mampu mengingat semua. Tidak boleh. Dalam peperiksaan, hafalan penting. Siapa yang hafal semua, dialah yang terbaik. Kadang saya belajar bukan sebab takut gagal, tapi sebab tak tahu. Betul, kadang-kadang saya lebih rasa tertekan berbanding rasa termotivasi. Baik semua, hari ini kita akan belajar melalui Kahoot. Siapa jawab paling banyak betul akan menjadi leader of the week.
belajar sambil main kuis? Cikgu, saya dapat 8/10 markah, tapi saya nak cuba lagi sebab nak tingkatkan kefahaman saya. Itulah semangat yang cikgu mau tengok. Dalam aspirasi murid, kita tekankan pengetahuan, kepimpinan, etika dan identiti nasional murid. Jadi bukan markah semata-mata lah kan, tapi sikap dan nilai juga penting. Tepat sekali. Itulah maksud sebenar aspirasi pendidikan, membentuk murid seimbang dan berakhlak. Okey, baik murid-murid. Hari ini cikgu mau kamu baca tajuk tentang waspada fenomena alam. Cikgu, bolehkah kita menonton video tentang tajuk ni? Kan lebih mudah. Betul cikgu, lagipun membaca saja bosanlah. Sejak dulu guna papan putih, buku teks, semua okey saja. Cikgu pun dulu guna buku teks. Pendidikan ni tidak perlu pun berubah. Tapi cikgu, kami lebih suka belajar guna video dan aplikasi. Nanti leka tengok video sahaja. Tak fokus pun belajar. Tapi cikgu, dunia luar sekarang tengah menggunakan teknologi. Kita pun kena ikut perubahan. Teknologi ni semua buat orang manja. Cikgu tak yakin dengan semua tu. Hari ini kita akan buat tugasan projek digital menggunakan CapCut. Cikgu, saya mahu edit video tentang kempen alam sekitar, boleh? Boleh. Saya pula cikgu akan tolong Syazah cari fakta tambahan dari laman rasmi, iaitu Google Scholar. Bagus. Pendidikan masa kini berteraskan kreatif, kolaboratif dan teknologi. Jadi cikgu, maksudnya hala tuju pendidikan bukan sahaja sekadar cemerlang secara akademik. Tepat sekali. Itulah visi pendidikan abad ke-21. Seimbang antara teknologi dan nilai insaniat. Baik murid-murid, cikgu mau tanya, kerja rumah yang cikgu bagi semalam semua sudah siap? Sudah cikgu. Kamu? Cikgu, saya tak sempat siapkan kerja sebab semalam saya tolong jaga adik. Alasan? Cikgu tidak mau dengar semua ini. Markah kamu cikgu tolak. Cikgu tak tanya pun kenapa. Dia betul-betul terpaksa. Cikgu, saya cuma perlukan sedikit saja alasan lagi. Cikgu tegas sebab nak kamu disiplin, bukan alasan. Baik murid-murid, cikgu mau tanya, kamu sudah jawab kuis yang cikgu bagi di Google Classroom semalam? Saya sudah siap, cikgu. Oh. Kamu? Saya minta maaf cikgu, saya belum siap kuis semalam sebab saya tolong ibu saya. Tidak apa, cikgu faham. Terima kasih kerana jujur. Cikgu percaya kamu boleh siapkan kuis itu hari ini. Cikgu akan bantu. Cikgu, saya suka cara cikgu tegur kami. Tidak marah tetapi bagi semangat. Guru berjiwa pendidik bukan menghukum.
tapi membimbing. Kita didik dengan kasih, bukan emosi. Bila cikgu faham kami pun rasa nak belajar dengan bersungguh-sungguh. Betul. Dunia pendidikan sekarang cepat sangat berubah. Saya tak sempat nak ikut. Betul? Semua benda mau online. Rasa pening. Tapi bukankah perubahan itu satu peluang untuk kita belajar semula, cikgu? Mungkin betul. Tapi saya rasa dah terlambat nak mula. Dulu, saya takut guna teknologi. Tapi sekarang, saya belajar buat bahan PDPC menggunakan Google Classroom. Betul, saya pula gunakan ChatGPT untuk merancang aktiviti interaktif di dalam kelas. Wah, hebatnya. Guru sekarang bukan sekadar mengajar, tetapi belajar semula. Betul, implikasi aspirasi pendidikan ialah lahirnya guru yang adaptif, reflektif dan juga inovatif. Bila guru belajar sepanjang hayat, murid juga akan ikut menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru berjiwa pendidik sentiasa berubah ke arah lebih baik untuk diri dan anak bangsa. Kadang-kadang saya rasa pendidikan ni satu beban, bukan semangat. Betul, sebab kita lupa makna sebenar belajar. Mungkin kita perlu ubah cara kita mendidik. Sekarang kita tahu aspirasi dan harap tujuan pendidikan bukan hanya sekadar teori, tetapi sebagai panduan hidup. Bagi saya, bila guru berjiwa pendidik, murid akan belajar dengan hati dan bukan sekadar hanya kerana paksaan. Mari kita sama-sama jadi pendidik yang bukan hanya mengajar, tapi membentuk insan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke podcast kami yang bertajuk Guru Berjiwa Pendidik, Murid Berjiwa Pembelajar. Dalam podcast ini, kita akan menelusuri perubahan dalam dunia pendidikan daripada kita berpusatkan hanya kepada peperiksaan kepada sistem baharu yang lebih memfokuskan untuk membina jati diri seorang pelajar yang lebih seimbang dari setiap aspek. Dan pastinya kita akan menyentuh peranan sebenar seorang guru, bukan sahaja pengajar tetapi pembimbing untuk masa hadapan. Selamat penonton. Kalau kita imbas dulu, sistem pendidikan sekarang banyak tertumpu pada peperiksaan sahaja. Betul, pelajar dulu lebih banyak menghafal fakta dan menyaringnya semula di atas kertas. Ini untuk persediaan mereka untuk menduduki peperiksaan dan seterusnya mereka hanya akan tunggu sehingga keputusan peperiksaan keluar. Namun, dunia telah berubah. Teknologi semakin berkembang pesat, masyarakat semakin kompleks dan keperluan dunia kerja semakin berkembang. Maka, pendidikan juga mesti berubah. Daripada belajar untuk lulus kepada belajar untuk hidup dan juga berbakti. Seperti yang kita semua tahu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan 5 aspirasi utama dalam sistem pendidikan di negara kita. Yang pertama ialah access, quality, equity, perpaduan dan juga kecekapan.
Melalui aspirasi ini, murid-murid diharapkan agar menjadi insan yang berilmu, berkemahiran, beretika dan mempunyai jati diri nasional. Aspirasi murid menekankan 6 elemen penting, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Inilah murid abad ke-21 yang kita impikan, yaitu seorang pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga lebih matang dari segi sahsiah dan juga kepimpinan mereka. Hala 7 pendidikan Malaysia kini tertumpu kepada pembangunan insan secara menyeluruh. Pembelajaran tidak lagi berasaskan chalk and talk, tetapi berteraskan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, serta berasaskan teknologi serta nilai. Tanpa kita sedari, peranan guru juga berubah dari hanya sebagai seorang penyampai ilmu kepada seorang mereka bentuk pembelajaran yang lebih interaktif untuk membimbing murid supaya lebih cekap dalam berfikir dan mencipta. Inilah transformasi yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Menuju ke arah pendidikan berkualiti dan berdaya saing global. Namun, kejayaan semua ini bergantung kepada satu perkara, yaitu jiwa seorang guru. Guru berjiwa pendidik tidak hanya datang ke sekolah semata-mata untuk mengajar, tetapi guru berjiwa pendidik datang ke sekolah untuk mendidik, memahami dan membimbing anak bangsa kita dengan penuh kasih dan hikmah. Mereka sabar, empati dan sentiasa belajar walaupun sudah lama berkhidmat. Guru sebegini bukan sekadar mengubah pemikiran pelajar, tetapi membina masa depan negara. Aspirasi dan hala 7 pendidikan membawa implikasi besar. Guru perlu lebih inovatif, kreatif dan bersedia dalam menghadapi apa-apa cabaran atau perubahan dalam teknologi. Murid pula perlu menjadi pelajar yang aktif. Belajar bukan kerana disuruh, tapi kerana ingin tahu. Seorang guru berjiwa pendidik sentiasa belajar sepanjang hayat. Mereka menyesuaikan diri dengan zaman. Guru-guru menggunakan pendekatan baharu seperti pembelajaran digital, kolaborasi dan projek inovasi. Mereka inilah tonggak sebenar transformasi negara kita. Sebagai kesimpulan, aspirasi dan hala 7 pendidikan bukan hanya sekadar dokumen dasar, tetapi panduan yang membentuk sistem pendidikan yang progresif dan juga manusiawi. Guru berjiwa pendidik dan pelajar yang berjiwa pembelajar. Itulah dua sayap yang akan membawa pendidikan Malaysia terbang lebih tinggi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjayakan aspirasi ini untuk membentuk sebuah generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga beradab, berakhlak, dan yang paling penting sekali, berjiwa patriotik. Dalam dunia serba moden pada hari ini, pendidikan telah menghadapi pelbagai cabaran baharu. Contohnya, teknologi, kecerdasan buatan, pembelajaran jarak jauh dan media sosial telah banyak memberi kesan kepada cara murid berfikir dan belajar. Guru kini bukan sahaja perlu menguasai isi kandungan, tetapi juga kemahiran digital, komunikasi berkesan dan kecekapan emosi. Namun, cabaran ini bukanlah penghalang. Ia merupakan peluang untuk guru terus berkembang dan memimpin perubahan. Apabila guru bersedia
Untuk melakukan perubahan, mereka bukan sahaja relevan tetapi telah menjadi inspirasi kepada generasi akan datang. Kita percaya bahawa masa depan pendidikan Malaysia bergantung kepada kolaborasi antara guru, murid, ibu bapa dan masyarakat. Apabila semua pihak memainkan peranan, barulah wujud ekosistem pendidikan yang harmoni dan juga mampan. Kita mahu menjadikan sekolah sebagai satu tempat yang menyeronokkan untuk belajar dan bukan hanya sekadar tempat untuk lulus peperiksaan yang menjamin kehidupan akan datang. Di tangan guru berjiwa pendidik dan murid berjiwa pembelajar, terciptalah masa depan bangsa yang penuh harapan, ilmu dan kasih sayang. Perjalanan pendidikan bukanlah hanya sekadar tentang buku, silibus ataupun peperiksaan, tetapi ia tentang membina manusia yang berakal bijak dan juga berhati luhur. Guru adalah pelita ilmu yang tidak akan pernah padam, dan murid pula ialah sinar yang akan terus menyinari dunia. Apabila dua jiwa bersatu, jiwa pendidik dan jiwa pembelajar, maka lahirlah generasi baharu yang bukan sekadar tahu tetapi juga berfikir, faham dan menerapkan nilai murni dalam kehidupan. Kita percaya pendidikan bukan hanya sekadar dasar kerajaan, tetapi tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab membina bangsa, membentuk jiwa dan juga menyemai kasih dalam ilmu. Marilah kita terus menjadi sebahagian daripada perubahan ini, di mana guru mendidik dengan hati, pelajar pula terus belajar dengan penuh semangat dan masyarakat terus menyokong dengan penuh kasih. Kerana pada akhirnya, kejayaan pendidikan bukanlah sekadar pencapaian akademik, tetapi lahirnya insan yang beradab, berjiwa besar dan berbakti kepada negara. Guru berjiwa pendidik, Murid berjiwa pembelajar, bersama membina masa depan bangsa yang gemilang. jumpa lagi.